Okey, Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini hari Jumaat, 31 Julai 2026. Hari ini adalah last day untuk mega sale kau-kau tuan-tuan. Kalau tuan dapat deal hari ini, kita bagi free polish, free tinted, free service sekali tuan-tuan. Okey, ni semua stok-stok yang baru sampai. S-Class ada, A180 ada, E60 pun ada juga tuan-tuan. Jadi stay tune. Okey, yang pertama saya ada Mercedes-Benz S400L. Okey, yang ni hybrid petrol 3.5 tahun 2014. Yang ni saya nak jual dengan harga RM55,800 saja tuan-tuan. Okey, boleh tengok lampu dia memang sangat cantik. Kereta ni memang macam Maybach lah. Memang sangat berkelas. S-Class ni dia panjang sikit. Dalaman dia memang sangat selesa. Yang ni luaran dia warna biru, dalaman dia warna krim tuan-tuan. Okey. Dulu kereta ni nak dekat 1 juta. Sekarang 55,800 tuan dah boleh dapat features and benefits kereta ni tuan-tuan. Boleh tengok dalaman dia. Memang sangat luxury dan premium punya tuan-tuan. Okey. Okey. So, limat kereta ni mostly duduk kat belakang lah. Boleh tengok. Belakang dia macam mana. Memang sangat luas. Duduk belakang memang sangat selesa. Macam bos-bos. Okey. Macam ni tuan-tuan. Okey, dia ada panoramic roof. TV display ada belah kanan dengan belah kiri sekali. Okey. Kat sini tuan boleh kawal semua tirai, kedudukan, semualah. Yang ni pun dia ada power door, dia ada apa? Vacuum door sekali. Okey. Power boot pun ada sekali tuan-tuan. 55,800 cash deal, siap Puspakom, siap tukar nama. Alright. Kemudian saya ada BMW E60 530i 3.0 M Sport tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 23,800 sahaja. Okey. Body semua masih tegak lagi. Masih berkilat. Rim pun masih cantik lagi. M Sport punya. Alright. Jom kita tengok bahagian dalam. Tengok bahagian dalam semua trim masih cantik lagi tuan-tuan. Seat pun okey lagi lah. Boleh tengok. Alright. Ini M Sport punya tuan-tuan. Okey. M Sport. Bumbung pun semua cantik lagi. Okey. Ini pun rare kat ni. Dia ada display kat belakang. Alright. 23,800 sahaja. Siap dengan nombor plate sekali. Alright. Kemudian saya ada Mercedes-Benz A180. Ni 1.6 AMG spec punya tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga RM49,800 sahaja. Boleh tengok rim pun cantik. AMG yang baru punya. Okey. Minta maaf kereta masih lock lagi. Tapi kita cuba tengok dari luar. Boleh tengok. Memang cantik. Ada pedal shift. Seat semi bucket seat dah. Okey. Yang ni RM49,800 sahaja. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W211. Yang ni E240 2.6 tahun 2005. Macam ni tuan-tuan. Tuan bagi saya 10,800. Dah boleh terus bawa balik Okey. 10,800. Tuan dapat kereta macam ni memang sangat berbaloi. Boleh tengok dalaman dia macam mana. Ini dia punya cover saja boleh buka. Seat dia semua masih cantik lagi. Okey. Ni keadaan dalaman. Kereta ni wangi lah. Memang wangi. Okey, walaupun kereta lama tapi masih boleh pakai molek lagi. Right, RM10,800 saja tuan-tuan. Okey. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz A250 AMG spec. Yang ni 2.0 tahun 2014 tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga RM55,800 sahaja. Okey. Ini pun cantik juga. Boleh tengok dalaman dia very sporty tuan-tuan. Okey. Seat pun bucket seat. Boleh tengok. Dia trim dia warna merah trim dia merah. Campur dengan interior hitam. Memang sangat cantik. Boleh tengok bahagian belakang dia. Boleh tengok dia half leather, half Alcantara. Nampak sangat sporty tuan-tuan. Okey. Ni size hatchback punya. Kecil tapi laju. Okey. Belakang dia pun memang sangat cantik lah.
Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W212 E250 2.0 tahun 2014. Yang ini facelift punya tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga RM49,800 sahaja. Alright, jom tengok bahagian dalam. Luaran warna silver, dalaman warna hitam tuan-tuan. Memang sangat cantik lagi. Boleh tengok seat dia pun kemas lagi. Yang ni dia dah upgrade pada Android Player punya. Okay. Jom tengok bahagian belakang pula. Belakang pun masih kemas lagi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, so tu semua kereta-kereta yang sampai hari ni lah. Jadi kalau berminat dengan mana-mana kereta yang saya tunjuk dalam video hari ni, boleh hubungi saya 016-905-1567 dan bertemu saya lokasi di Rad Motoring Rawang. Terima kasih dan Assalamualaikum.